Usaha membudayakan penggunaan tenaga secara cekap dan selamat terus diperkasa menerusi penganjuran Karnival Bijak Tenaga 2026. Karnival Anjuran Suruhanjaya Tenaga ST itu berlangsung selama 2 hari di Stadium Indra Mulia, Ipoh. Penganjurannya bersempena sambutan Jubli Perak 25 tahun Suruhanjaya berkenaan, mengetengahkan pendekatan edutainment bagi meningkatkan literasi tenaga dalam kalangan masyarakat. Selama yang kita tahu tentang krisis global tenaga, kita tahu tentang peningkatan kos bahan api dan sebagainya. Yang kita nak sampaikan kepada rakyat adalah cakna tentang bil elektrik, dan kalau katakanlah ada pelbagai pertanyaan, aduan dan sebagainya, kita ada kaunter-kaunter di Suruhanjaya Tenaga, kita ada kaunter TMB dan juga kita ada kaunter yang akan stakeholder kami Suruhanjaya Tenaga untuk berbincang tentang bil elektrik. Kita ada juga SPAN di sini, kita ada Kementerian Ekonomi dan sebagainya. So, pendek kata, semua ada di sini dan dapat mempelajari semua perkara berkaitan dengan utility. Menyasarkan kehadiran kira-kira 5,000 pengunjung, karnival tersebut turut menempatkan geruai Malaysia Energy Literacy Program yang menghimpunkan pelbagai agensi di bawah Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap agenda peralihan tenaga negara. Jadi apa yang kita bawakan adalah perkara-perkara berkaitan dengan tenaga untuk kita beri fahaman kepada orang ramai, kepada adik-adik. Kalau kita lihat penuh adik-adik kita secara santai tentang kecekapan tenaga, tentang keselamatan tenaga, tentang peralihan tenaga, segala-gala berkaitan dengan tenaga memang kita bawakan daripada Bu MLP. Alhamdulillah dekat sini saya dapat banyak ilmu baru. Contohnya macam kita boleh jimat elektrik, boleh jaga alam sekitar. Lagi satu dekat sini alhamdulillah saya dapat kawan-kawan baru daripada tempat lain, belajar lain, contohnya KTBN, Jitra, tempat-tempat yang ni lah, yang area-area Ipoh ni lah. Apa yang saya dapat memang banyak lah apa yang saya belajar kat sini. Contoh macam TMB dia ada menerangkan pasal sistem pegawaian yang haram di Malaysia. Contoh macam dia sistem tu dia memakai mesin Bitcoin yang tak boleh dipakai di Malaysia. Dia macam curi supply, yang dia mencuri supply daripada TMB lah. Memang agak bagus lah. Memang bagus lah saya dapat benda tu yang tak elok. Menerusi karnival berkenaan, Suruhanjaya Tenaga berharap mesej Jadilah Bijak Tenaga dapat diterapkan dalam kalangan rakyat supaya lebih cakna dengan penggunaan tenaga secara cekap, selamat dan bertanggungjawab.